Bismillahirrahmanirrahim. Dey comel nombor plate dia. Dey jalan Basyah satu Masyam lah. Hujan ke tadi? Hujan ke? Patutlah sikit punya lihat nak bangkit tadi. Alamak bertembung. Yang seorang nak ke kiri, yang seorang nak ke kanan. Masya Allah, ketahian apakah ini? Dekat sini dah jam lah. Aduh mak, I don't like this. Mantap lah abang Yashfai. Yo beri laluan. Macam nak hujan ni. Janganlah baru nak turun. Kalau dah turun tadi tak apalah. Alah dah terasuk dah. Dah rintik-rintik ni. Aduh hai. Macam tak jadi pula hujan. Cantik. Kalau tak jadi cantik. Tapi akak ni dah berhenti. Aduh, yang berhenti ramai-ramai tu sebab pakai baju hujan kau. Aduh mak, ramai pula yang berhenti pakai baju hujan ni. Tapi jalan pula tu berhenti ya. Tak bahaya orang. Tapi itulah, kalau tak dilayan dan sekarang pakai baju hujan, basah pula. Kalau basah on the way nak balik rumah tu, boleh tahan kira nak pergi kerja. Takkan nak basah-basah duduk dalam office tu. Semua aircon apa semua tu. Oh, jatuh pula dah. Woi, pakai baju hujan aja dah berapa minit. Itulah sebab dia kenapa aku malas nak berhenti semata-mata nak pakai baju hujan. Nak pakai pun dah rasa macam lambat ambil masa kan. Dah sampai dekat office nanti, nak buka, nak pakai balik kasut, dah satu hal. Tapi itulah, apakan daya, masa tak akan kembali. Hancur musnah lah semuanya. Impian yang murni menjadi kenang-kenanganku. Hanya rangkai kata dengan lagu Dendang Perantau. Nak tak nak kena pakai jugalah, sebab nak pergi office. Kalau nak balik rumah memang tak lah. Biar ada basah. Hai, rasa macam kena game ni. Tak hujan pun. Tak apa. Sampai office kejap lagi barulah kita tahu kita kena game ke tidak. Sementara ni kita jalan je. Dah panih lah pakai hujan ni. Allahu Akbar. Abang LC ni dia boleh pula terlebih sopan santun ha. Saya potong dulu lah ya. Bondo kita ni nak masuk Kojo tau. Bukan nak pergi ride sarapan pagi. Santai-santai pun nak lah dah. Tapi itulah kan, kadang-kadang bila duduk bola kiri ni, kita boleh lagi laju daripada orang yang belah kanan tu. Hai, ada kalau ikutan tak ada lah goma mano duduk bola kiri ni. Tapi mengenangkan belah kanan tu ramai mana yang mencari rumah sewa. Itu yang nak terpaksa jugalah duduk belah kiri tu kadang-kadang. Tapi itulah, dia memanglah kadang-kadang tu meluncur laju kalau duduk belah kiri tu kan. Tapi lain pula dia punya dugaan bila orang nak keluar masuk susu keluar susu masuk tu kan, memang kena banyak berhati-hati. Oi bersilang-silang. Ni contoh. Alah. Duduk tengah-tengah tu main cari rumah sewa pula dah. Kalau nak cari rumah sewa duduk bola sini apa. Orang pun tak tahu, yang menyirap tunggu kat belakang kau tu. Kadang-kadang bukan nak marah pun. Nah, kalau kau nak perlahan, kau nak slow, kau nak berhati-hati kan. Tapi masalah kau duduk tengah-tengah alam, tangan main telefon sambil bawa motor. Apa bincang tu? Alamak, apa hal ni bang? Iyolah man, batu punya kono game ni dah berlicak-licak ketiak ha. Duk pakai baju hujan daripada mula sampai habis hujan ni tak ada. Hai, tak apalah, sekali-sekala kono game mau cuaca ni kan. Dah selalu bondo-bondo nak hujan tak hujan ni bukan kerja kita dah. Jadi sayahlah nak komplain mana. Kau tengok apps itu, apps ini, kadang-kadang tu tak ada batu dah. Lepas tu pula bukan dan yang kono game. Tadi ya seramai-ramai yang berhenti tepi jalan sebab pakai baju hujan tadi tu. Semua kono game tu. Semua itu sampai office mau belecak-lecak ketiak masing kepanasan. Ada apa tu? Nampak tu lori bersatu. Bersatu kita bersapadu. Memang lori parti bersatu tu kok. Bismillahirrahmanirrahim. Abang ni dia pakai baju hujan pula. Saya cuba untuk bersangka baik dengan cuaca ni. Aduh, ada orang rupanya. Jalan basah tapi tak hujan. Mantap. Harapnya berkekalan lah sampai ke Bangi ya. Oh yai, tingginya bang. Mintalah CM2 sedekah sikit kat saya ni. Oi. Elok. Sini lampu merah. Yang ini pun bersusun dekat atas petak pangkah-pangkah ni. Macam mana kau nak keluar daripada situ? Pendelan korang ni. Nak potong queue lah tu. Orang lain beratur panjang-panjang, time dia potong aja queue tu ya. Yes.
Yup. Itu barulah nama dia mencelah. Mencelah di celah-celah. Kau tengok Mat, aku ada dua pilihan sebenarnya bila dekat sini. Nak lalu best raya ataupun nak lalu plus. Tapi tengoklah, dua-dua jam penuh dengan kereta. Abang polis pun sangkut dalam jam. Sial abang polis. Biasalah, nak buat macam mana. Itu kalau abang polis tu dia buka lampu gerak khas tu pun belum tentu lepas tu. Macam mana orang nak bagi laluan. Bunyilah pack. Bagi saya jalan dulu bang. Sorry. Aish. Saya dah nampak dah masa depan yang sempit. Boleh. Mantap. Kenapa kau lepak kat situ bang? Hai, macam-macam lah. Biasa orang lepak betul-betul dekat bahu jalan. Bahu jalan biasanya terletak di bahagian kiri. Ini dia boleh pula lepak dekat bahagian bahu jalan, tapi belah kanan. Shoot, tak sempat. Tak sempat lah pula. Apalah. Alamak, abang ni sangkut kenapa? Nak ke mana bang? Abang confused, abang libatkan saya. Rasa nak marah je, tapi tak apa. Makan jalan weh, makan jalan. Banyak benda lain yang boleh dimakan. Jalan juga yang kau pilih. Kenapa? Halah. Alamak. Mentado. Lama tak dengar khabar. Sihat ke tu? Dah makin maju dah. Biasa nampak dekat dalam town je. Ini dia dah main dekat jalan besar. Allahu Akbar. Kat sini hujan pula. Alah. Depan lalu. Aduh. Makin kasar ya dia punya butir-butir hujan ni. Aduh mak, inilah kehidupan guys. Pagi tadi masa aku pergi kerja, complete set aku pakai baju hujan, seluar hujan kan. Sudahnya daripada mula aku pakai baju hujan tu, sampailah aku sampai ke office, setitik hujan pun tak ada. Ini dengan confidentnya meredah tanpa bersiap sedia. Ambil kau kuyo. So siapa yang patut dipersalahkan dalam hal ni? Salah sendirilah yang tak prepare buat apa. Padahal baju hujan ada je kat dalam box tu. Handsome motor bang. V motor Oh dia punya tail light dekat situ. Ya. Wah. Ui, lajunya bang. Jalan basah ni. Berani abang selaju begitu. Comel betul lah kereta ni punya signal. Laju aja dia kelip-kelip tu. Bukan, belum lagi yang hijau seterit. Berani je kamu. Lain macam ketidaksabaran beliau tu. Nak terkencing ke nak terberak. Sampai ya Allah, mujur tidak jatuh. Ketayaran kebasahan. Tarik pula brake macam tu je. Menggelungsur Mat, menggelungsur. Basah tak beg saya? Basah lah basah. Tapi barang dalam, aduh. Oh nampak macam berada dalam keadaan elok je tu. Tak apa, sampai rumah kita cek. Tengok sekarang ni kita ada misi yang patut diselesaikan. Misi minta nombor telefon awak ni. Tiba. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?